pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rafana Dan saya Zahra. wartawan anda pada hari ini. Selamat datang ke sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah bagi tahun ini. Tema tahun ini ialah Guru Bitara Nadi Negara. Guru ialah insan yang banyak berjasa dalam mendidik, membimbing dan membentuk masa depan murid. Bak kata pepatah, guru ibarat lilin, membakar diri demi menerangi orang lain. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghargai pengorbanan dan jasa para guru. Jom kita tengok yang seterusnya. Jom! Dan sekarang ini saya bersama dengan dua orang murid SKC. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Boleh? Nama saya Kasya Nur Amara dari kelas 4P. Nama saya Nur Akila Zafira daripada kelas 4P. Apakah perasaan anda sempena sambutan Tahun Guru pada hari ini? Saya rasa sambutan Hari Guru kali ini sangat meriah. Cikgu-cikgu semua tak nak kalah berpakaian. Hari Guru sangatlah meriah dan cikgu-cikgu nampak hebat. Siapakah guru yang paling memberi inspirasi kepada anda? Guru Cikgu Syamil, Ustazah Hasanah. Bagaimana cara anda menghargai guru? Saya menolong guru. Saya membuat kerja sekolah dari guru. Apakah ucapan untuk semua guru? Saya ucap semoga semua cikgu semangat untuk mengajar kita orang. Saya ucap selamat Hari Guru untuk semua guru-guru. Terima kasih atas pengkongsian sebentar tadi. Di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya apakah Boleh. harapan cikgu terhadap murid-murid sekolah ini? Okey, harapan saya terhadap murid-murid sekolah Kebangsaan Cheng agar satu hari nanti semua murid-murid SK Cheng mempunyai masa depan yang cemerlang, mempunyai pekerjaan yang baik, berjaya dunia akhirat. Itu yang pentinglah. Menjadi anak-anak yang beradab. Itu sangat penting. Pada pendapat cikgu, apakah peranan guru dalam membentuk generasi muda? Okay, peranan guru dalam membentuk generasi muda ni sangat-sangat banyak. Selain daripada guru ni mengajar di sekolah, guru juga mendidik, mengasuh, membimbing, berkongsi idea, memotivasikan anak-anak ni. Peranan ibu bapa di rumah juga diambil oleh guru-guru di sekolah. Jadi dalam membentuk generasi muda ni, guru-guru di sekolah sebenarnya telah pun memainkan peranan yang sangat besar sehingga ada anak-anak yang dah pun berjaya mencipta nama di peringkat yang lebih besar lagi. Jadi peranan guru bukan kecil-kecil, sangat besar dan sepatutnya peranan guru ini dihargai oleh semua pihak. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna itu. Terima kasih. Sama-sama. Kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan, guruku tersayang, Jadi kita hampir ke penghujungnya. Terima kasih kepada semua yang telah menjayakan sambutan Hari Guru pada hari ini.
Semoga jasa dan pengorbanan guru akan dihargai sepanjang masa. Baiklah, itu sahaja video kami pada hari ini. Kita jumpa di episod seterusnya ya. Kami dari TVPSS Kecil ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Bye!